Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma ij'al akhira kalamina minad dunya biqauli la ilaha illallah. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon berlindung kepadamu daripada kami mempersekutukan sesuatu apapun jua denganmu dalam keadaan kami mengetahuinya. Dan kami memohon berlindung kepadamu atas apa jua bentuk kesyirikan yang kami lakukan dalam keadaan kami tidak mengetahui kesesatannya. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah lafaz terakhir sebelum kami meninggalkan dunia ini dengan lafaz la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu wa taala, dapat kita insya-Allah di pagi yang berbahagia ini untuk sama-sama kita teruskan lagi dengan sesi perkongsian bacaan kitab ataupun audiobook Kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah. Untuk sesi perkongsian kali ke-11, insya-Allah. Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah oleh Dr. Abdullah Yassin, terbitan Karya Bestari dan edarannya oleh Grup Buku Karangkraf Sendirian Berhad. Untuk makluman, versi yang kita ikuti sekarang ini adalah versi PDF cetakan kedua tahun 2013. Semoga perkongsian kita ini bermanfaat untuk usaha pemantapan iman dan amal kita agar dapat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang sejahtera, bebas daripada apa jua bentuk kesyirikan di dalam akidah dan amalan kita insya-Allah. Sepintas lalu berkaitan dengan isi kandungan kitab ini, alhamdulillah dalam 10 sesi sebelumnya kita telah dapat selesaikan perkongsian bacaan bab muqaddimah kitab dan bab 1 daripada bahagian 1 penjelasan 6 rukun iman, iaitu Islam agama yang hak, yang merangkumi subtopik berikut, iaitu akidah ataupun i'tiqad, akidah dan syariat, ilmu tauhid, perbahasan ilmu tauhid, jenis-jenis tauhid, tauhid dan ayatul kursi, dan sebahagian daripada bab 2 ibadah dalam Islam, iaitu subtopik maksud ibadah dan pembahagian ibadah am dan khas. Semoga perkongsian tersebut bermanfaat insya-Allah, dan dengan izin Allah dapat kita teruskan di pagi yang berbahagia ini dengan subtopik yang seterusnya, iaitu jenis-jenis ibadah. Sama-sama kita ikuti dengan penuh tumpuan insya-Allah sesi perkongsian kali ke-11 untuk perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah,
hasil karangan Dr. Abdullah Yassin ini semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kehidupan dunia dan akhirat kita yang kekal abadi, insya-Allah. Bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sesekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat tergolong di kalangan orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan demi sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu bahawa jika kamu mempersekutukan Tuhanmu, nescaya akan terhapuslah amalanmu, dan tentulah kamu tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Az-Zumar ayat 65. Sadaqallahul azim. Bab 2, ibadah dalam Islam. Subtopik maksud ibadah telah pun kita kongsikan bacaannya sebelum ini. Subtopik pembahagian ibadah kepada am dan khas juga telah kita kongsikan sebelum ini. Alhamdulillah. InsyaAllah untuk sesi perkongsian audiobook sesi ke-11 ini akan kita teruskan lagi dengan subtopik jenis-jenis ibadah. Kita memahami betapa pentingnya tauhid uluhiyah ataupun tauhid ibadah kerana ia menjadi pembeza utama antara Muslim dengan kafir. Maka manusia belumlah boleh dikatakan telah mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam pengertian yang sebenarnya jika hanya memiliki tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat tanpa tauhid ibadah ataupun tauhid uluhiyah. Untuk menyampaikan jenis tauhid ibadah inilah, tauhid uluhiyah inilah, maka ia menjadi tujuan utama para rasul yang diutuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada sekalian umat manusia. Malah, kerana tauhid jenis inilah, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan makhluk, menjadikan syurga dan neraka serta membahagikan manusia kepada golongan yang bahagia dan yang mendapat celaka. Disebabkan tauhid uluhiyah menuntut kita agar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua jenis ibadah kepadanya tanpa sedikit pun dicemari oleh kesyirikan, maka sangat perlu untuk kita memahami jenis-jenis ibadah tersebut. Ramai manusia yang masih kabur tentang makna ibadah, sehingga ada di antara mereka yang tanpa disedari telah mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah. Walaupun ibadah itu berbagai bentuknya, namun jika dikelompokkan secara umumnya ia terbahagi kepada 4 kelompok ibadah, iaitu ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota, dan ibadah harta. Ibadah hati. Ibadah jenis ini tertumpu hanya kepada hati. Ia sangat penting
dan dianggap sebagai asas bagi jenis-jenis ibadah yang lain seperti ibadah lisan, ibadah anggota dan ibadah harta. Di antara contoh ibadat hati ialah al-mahabbah, cinta. Al-khawf, takut. Al-ikhlas, ikhlas. At-tawakkul, tawakkal. As-sabru, sabar. Al-mahabbah, cinta. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 165, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, sekutu-sekutu selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Menurut Imam Ibn Qayyim, tafsiran ayat tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahawa sesiapa yang mencintai sesuatu selainnya sebagaimana dia mencintainya, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang telah menyengutukannya, mensyirikkannya, kerana dia telah mengambil tandingan-tandingan, sekutu-sekutu selainnya. Mengambil tandingan ini di sini adalah dalam hal cinta, yakni al-mahabbah, bukannya dari sudut penciptaan ataupun rububiyahnya. Mungkin tidak ramai manusia yang terlibat dengan syirik-syirik yang lain, tetapi sungguh ramai yang terjerumus ke dalam syirik cinta, al-mahabbah. Cuba perhatikan dengan teliti kehendak ayat berikut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Ali Imran ayat 31. Ayat ini menyatakan secara jelas bahawa tanda cinta, mahabbah, seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah dia mesti mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hawa nafsunya hendaklah sentiasa disesuaikan dengan ajaran yang dibawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berjanji bahawa dia akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa muslim yang telah memenuhi syarat tersebut. Cinta al-mahabbah adalah asas bagi segala jenis ibadah. Ini kerana ibadah tidak sah kecuali disertai dengan cinta dan kerendahan hati yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, Islam melarang umatnya menyamakan cinta pada seseorang dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melebihi kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeza halnya dengan cinta seseorang kepada sesama makhluk kerana mematuhi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cinta jenis ini tidaklah merosakkan tauhid seseorang, akidah seseorang. Ini kerana di antara tanda kesempurnaan cinta, mahabbah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah dia mencintai seseorang yang dicintai olehnya dan dia membenci seseorang yang dibencinya. Atas sebab inilah maka cinta atau mahabbah ini dibahagikan kepada 5 bahagian. Pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3.
cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. 4. Cinta bersama Allah Subhanahu Wa Taala. 5. Cinta tabi'i. Jenis cinta yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kepadanya sahaja tidak cukup untuk melayakkan seseorang memasuki syurga serta terhindar daripada azab neraka, kerana orang kafir dan musyrikin juga cinta kepadanya. Kedua, cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta jenis inilah yang menyebabkan seseorang menjadi Muslim dan mengeluarkannya daripada kekafiran. Orang yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang sangat mengutamakan cinta ini. Ketiga, cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya mencintai para wali serta para salihin, orang soleh, dan benci kepada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala seperti orang-orang kafir kerana kekafiran mereka dan penentangan terhadap ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti kecintaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala mestilah bersesuaian serta selari dengan apa yang dicintai dan dibenci olehnya. Keempat, cinta bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cinta syirik. Cinta bersama Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah cinta syirik. Jika seseorang mencintai selain Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kecintaannya menimbulkan rasa takut ataupun mendorongnya mengagungkan makhluk tersebut, maka sikap yang sedemikian itu telah membawanya kepada syirik yang paling besar. Kelima, cinta tabi'i. Maksudnya kecenderungan manusia untuk mencintai sesuatu yang sesuai dengan fitrah atau naluri kemanusiaannya. Misalnya, cinta kepada harta dan anak. Cinta jenis ini tidaklah tercela dan tidaklah dilarang oleh Islam. Ia juga tidaklah merosakkan tauhid seseorang kecuali jika ia melalaikannya daripada mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ibadat hati yang kedua, al-khawf, takut. Takut termasuk salah satu ibadah hati. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kerana itu janganlah kamu takut kepada mereka, akan tetapi takutlah hanya kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ali Imran 175. Atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Mengapakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang yang beriman. At-Taubah ayat 13. Ayat-ayat seumpama ini sangatlah banyak di dalam Al-Quran, dan kesemuanya menyatakan bahawa manusia yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita diperintahkan supaya tidak takut kepada sesama makhluk. Takut kepada selainnya boleh merosakkan akidah. Hendaklah disedari bahawa tidaklah semua rasa takut, yakni al-khawf itu, kepada selain Allah itu digolongkan sebagai syirik. Contohnya, rasa takut ditimpa bahaya yang wujud dalam hati. Takut seperti ini tidaklah menjejaskan tauhid ataupun akidah seseorang. Perasaan takut seperti ini juga pernah dialami oleh para Rasul alaihissalatu wassalam. Seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mana beliau didatangi beberapa orang malaikat dalam bentuk manusia, hingga mereka berkata, "Janganlah engkau takut." Surah Lut ayat 70.
Begitu juga ketika Nabi Musa AS membunuh lelaki Qibti dan berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadanya, Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami katakan kepadanya, janganlah engkau takut, sesungguhnya engkaulah yang lebih tinggi. Toha ayat 68. Janganlah pula sampai rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu melampaui batasan sehingga berubah menjadi sifat putus asa. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita berputus asa daripada mendapat rahmat-Nya. Putus asa ini merupakan sifat orang kafir. Atas sebab itulah orang yang beriman disuruh mengimbangi antara perasaan takut, yakni al-khawf, dengan rasa harap, ar-raja, dan berbaik sangka, husnuzan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ibadat hati yang ketiga, al-ikhlas. Ikhlas. Ikhlas termasuk salah satu daripada jenis ibadat hati. Dimaksudkan dengan ikhlas ialah tujuan ketika bercakap, beramal ataupun berjihad adalah semata-mata kerana mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya ganjaran, gelaran ataupun sanjungan daripada manusia semata-mata. Mengharapkan ganjaran selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang disebut riya, yang mampu memusnahkan amalan seseorang. Ikhlas merupakan asas ibadah. Segala amalan tidak menjadi ibadah tanpa niat yang ikhlas. Malah, pembeza utama antara ibadah dengan adat ialah niat yang ikhlas. Segala ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali jika memenuhi dua syarat berikut, iaitu niat ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut batinnya dan mengikuti cara amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahirnya. Perhatikan kandungan ayat dan hadis berikut. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sesiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amalan soleh dan janganlah dia mempersekutukan sesuatu apapun jua dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Makna lengkap ayat tersebut ialah sesiapa yang ingin menemui Tuhannya di akhirat kelak dalam keadaan diridai Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima ganjaran amalan ketika di dunia, maka hendaklah dia beramal sebaik mungkin dengan mengikuti amalan Rasulullah SAW dan beramal seikhlasnya, iaitu niat semata-mata untuk mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan diterima berdasarkan niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperolehi ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh ibadat hati yang keempat, at-tawakkul. Tawakal. Tawakal ataupun at-tawakkul ialah keyakinan yang pasti akan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebaikan pentadbirannya. Bersandar penuh dan menyerah segala urusan hanya kepadanya. Memohon kepadanya dalam segala urusan, disertai iman yang teguh terhadap qada dan qadar. Keyakinan yang mantap bahawa segala yang dikehendaki olehnya pasti akan terjadi
dan segala yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Keyakinan yang disertai usaha dengan mengambil sebab-sebab yang telah dijadikan olehnya agar sampai kepada apa yang ingin dicapai dan menjauhi segala sebab yang boleh membawa kepada kesengsaraan. At-tawakkul ataupun tawakal tidaklah bermakna mengenepikan usaha ataupun sebab musabab. Malah, kita mestilah mengambil sebab tersebut dan menghormatinya kerana ia merupakan sunnatullah ataupun undang-undangnya. Dalam hal ini, terdapat kekeliruan pada setengah golongan yang mendakwa bahawa mengambil sebab adalah bertentangan dengan konsep tawakal. Malah menurut mereka, tawakal yang sempurna adalah dengan meninggalkan amal. Kejahilan mereka dalam hal ini menjadi sebab utama kepada kemunduran umat Islam. Padahal, sungguh banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang menyebut tentang at-tawakkul ataupun tawakal ini. Bahkan tawakal disebut secara bergandengan dengan ibadah dan menjadikannya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Maka beribadatlah dan bertawakkallah kepadanya. Surah Hud ayat 123. Fa-iza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Ali Imran ayat 159. Rasulullah SAW bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra, taghdu khisaman wa taruhu bitanan." Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, nescaya Dia memberi kamu rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Keluar dari sarang pada waktu pagi dengan perut kosong dan pulang pada petangnya dengan perut penuh. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan lain-lain. Dan contoh ibadat hati yang kelima adalah as-sabru, sabar. Dimaksudkan dengan sabar ialah menahan diri daripada segala yang tidak disukai, sama ada dalam bentuk kesusahan, kesakitan, penderitaan, kepedihan dan seumpamanya, semata-mata menunggu janji Allah Subhanahu wa taala. Pada pandangan Islam, sabar dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu pertama, sabar melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jenis sabar yang paling tinggi. Kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengekang diri daripada perkara haram. Dan ketiga, sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala dan redha terhadap ketentuannya. Berdasarkan pembahagian sabar ini, nyatalah bahawa sifat tersebut dituntut pada diri manusia dalam semua keadaan. Kesemua ibadah tidak akan dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa sifat sabar. Ini sebagaimana dinyatakan dalam ayat Al-Quran dan hadis berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, atau mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Dan sabdaan baginda Nabi SAW,
ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'un syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'un sabara fakana khairan lahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Sesungguhnya segala urusannya adalah baik belaka. Tidak seorang pun dapat bersikap sedemikian kecuali orang yang beriman. Sekiranya dia mendapat nikmat, lalu dia bersyukur, dan itu adalah baik baginya. Dan sekiranya dia beroleh ditimpa kesusahan, dia bersabar, dan itu juga adalah baik baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malah dalam hadis Aisyah, orang yang beriman sentiasa memujinya, yakni bertahmid pada semua keadaan, sama ada ketika mendapat kesenangan ataupun ditimpa kesusahan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atahu al-amru yasurruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa idza atahu al-amru yukrihuhu qala alhamdulillahi ala kulli halin. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat sesuatu yang menyenangkannya, baginda sallallahu alaihi wasallam akan berdoa, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, yang mana dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Dan apabila junjungan besar sallallahu alaihi wasallam ditimpa sesuatu yang tidak beliau senangi, maka junjungan besar sallallahu alaihi wasallam akan berdoa, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dapat kita selesaikan perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, bagi bab 2, di bawah subtopik jenis-jenis ibadat, iaitu kelompok ibadat yang pertama, ibadat hati. Semoga perkongsian ini, juga perkongsian yang sebelumnya, dan perkongsian-perkongsian yang akan kita kongsikan seterusnya, bermanfaat untuk pemantapan iman dan amal kita, agar dapat kita balik jumpa Allah dengan membawa hati yang sejahtera, bebas daripada sebarang bentuk kesyirikan kepadanya di dalam akidah, juga di dalam ibadah kita seharian, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian melapangkan masa mengikuti sesi perkongsian audiobook kita ini. Dan untuk sesi berikutnya, akan kita teruskan lagi dengan perkongsian subtopik jenis-jenis ibadah, bermula daripada kelompok ibadah yang kedua, iaitu kelompok ibadah lisan, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi dalam sesi-sesi selanjutnya.